Class. Zaman kecil-kecil, Atuk selalu tahu bawa Baba pergi ada satu taman ni. Ui, banyak betul kenangan. Bolehlah. Nanti kita pergi nak? Okey, dah sampai. Baba tunggu sini tau. Mila ada 15 minit je nak tukar baju semua. Nanti Karang lambat lagi. Mila. Kenapa tu Mila? Nak Baba hantar pergi klinik? Tak payah. Okey je, Baba. Sakit perut je. Makan ubat okeylah ni. Okey. Mina, bawa Mila masuk bilik ya. Okey. Rehat-rehat je ya sayang. Okey. Dah lah tu. Sakit perut? Bukan dah guna ke alasan tu hari tu? Mila dah tak ada idea lagi dah. Makan dah? Kenapa tak suka-sukan? Sukan best apa? Mina tahu kan, Mila tak suka dipaksa. Hop tu. Laju lagi. Buat apa tu? Lari. Tak sukalah tiang rumah sukan. Mina? Janganlah cerit. Allah Rabbi. Kalau gagal lagi ni, habislah. Habis tu nak buat macam mana? Macam mana apa? Belajar je lah. Lagipun, bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Mina, belajar. Baju kotor ni. Belajar. Bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Itulah dia. Mina dengar ni. Mila ada idea yang baik punya. Boleh jadi ke ni? Kita cuba dulu. Wah, betul-betul jadilah. Okey, kita akan bertukar dari hari ni ke hari ni. Macam? Okey. Kita tengok balik soalan dia. Jadi jawapannya B. Sebab herbivore makan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Ya. Tepat sekali. Nah, Mina cuba buat ni dulu. Roger. Kalau ada apa-apa, nanti panggil je Umi. Siap. Biar betul. Wah, semua betul lah Mina. Mestilah. Senang kacang goreng pisang. Mila? Mila? Ya, saya. Okey ke tu? Nampaknya Baba dah tak payah nak tolong tu. Ikat tali kasut. Senang kacang. Okey. Mina yang ajarkan. Hello. Hai. Dah nak kantoi tadi. Pasal tu kan. Mila tak reti nak ikat tali kasut sendiri ke? Sebab itulah Velcro tu wujud. Dah. Velcro? Benda tu. Mina pun satu. Soalan yang senang kacang macam ni pun tak dapat jawab ke? Sebab itulah Mina dapat F. Dia tak ya Habis tu nak berhenti dah ke? Mana boleh? Tapi Mina kena dapatkan A. Tapi kata nak win-win situation. Ingat tak? Tahu. Jomlah.
Kita boleh buat punya. Sama-sama. Tak payah lari-lari dah. Tengah panas, peluh-peluh. Okey. Macam itulah. Mina. Mila. Psst, Mila. Apa? Baba tengah panggil tu. Kejar Baba. Gede-gede. Gede-gede. Mina, bukan macam tu lah nak turun tangga. Kena lemah lembut sikit. Macam ni. Mina pula cuba. Hari yang dinantikan. Ke garisan, sedia, mula! Kertas lagi. Wow. Alhamdulillah. Yeay, Alhamdulillah. Ya, kenapa? Baba tengoklah, tengok. Mari Baba tengok. Wow, hebatnya Mina. Cayalah, Mila pun. Ada apa ni? Nah, cuba Umi tengok. Baba. Ya? Saya rasa lain macam lah. Baba pun sama. Habis tu nak buat macam mana ni? Relax sayang, kita layan je dulu. Saya ada idea. Oh. Tonton video baru hari Khamis setiap 2 minggu. Nak tahu tak? Jura Plus adalah dari pengasas Omar dan Hana. Alhamdulillah. Let's roll. Zaman kecil-kecil, Atuk selalu tahu bawa Baba pergi ada satu taman ni. Ui, banyak betul kenangan. Bolehlah. Nanti kita pergi nak? Okey, dah sampai. Baba tunggu sini tau. Mila ada 15 minit je nak tukar baju semua. Nanti Karang lambat lagi. Mila. Kenapa tu Mila? Nak Baba hantar pergi klinik? Tak payah. Okey je Baba. Sakit perut je. Makan ubat okeylah ni. Okey. Mina, bawa Mila masuk bilik ya. Okey. Rehat-rehat je ya sayang. Okey. Dah lah tu. Sakit perut. Bukan dah guna ke alasan tu hari tu? Mila dah tak ada idea lagi dah. Makan dah? Kenapa tak suka-sukan? Sukan best apa? Mina tahu kan, Mila tak suka dipaksa. Hop tu. Laju lagi. Buat apa tu? Lari. Tak sukalah tiang rumah sukan. Mina? Janganlah cerit. Allah Rafi. Kalau gagal lagi ni, habislah. Habis tu nak buat macam mana? Macam mana apa? Belajar je lah. Lagipun, bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Mina! Belajar. Baju kotor ni. Belajar. Bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Itulah dia. Mina dengar ni. Mila ada idea yang baik punya. Boleh jadi ke ni? Kita cuba dulu. Wah, betul-betul jadilah. Okey, kita akan bertukar dari hari ni ke hari ni. Macam? Okey.
kita tengok balik soalan dia. Jadi jawapannya B. Ha? Sebab herbivore makan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Ya. Tepat sekali. Nah, Mina cuba buat ni dulu. Roger. Kalau ada apa-apa, nanti panggil je Umi. Siap. Ha? Biar betul. Wah, semua betul lah Mina. Mestilah. Senang kacang goreng pisang. Ha? Ha? Mila? Mila? Huh? Mila? Ya, saya. Okey ke tu? Nampaknya Baba dah tak payah nak tolong tu. Ikat tali kasut. Senang kacang. Okey. Mina yang ajarkan. Ha? Hello. Hai. Dah nak kantoi tadi. Pasal tu kan. Mina tak reti nak ikat tali kasut sendiri ke? Sebab itulah Velcro tu wujud. Dah. Velcro? Benda tu. Mina pun satu. Soalan yang senang kacang macam ni pun tak dapat jawab ke? Sebab itulah Mina dapat F. Dia tak ya Habis tu nak berhenti dah ke? Mana boleh? Tapi Mina kena dapatkan A. Tapi kata nak win-win situation. Ingat tak? Tahu. Jomlah, kita boleh buat punya. Sama-sama. Tak payah lari-lari dah. Tengah panas, peluk-peluk. Okey. Jatuhlah. Mina? Mina? Mila. Psst, Mila. Apa? Baba tengah panggil tu. Kejar Baba. Ha? Gede-gede. Gede-gede. Mina, bukan macam tu lah nak turun tangga. Kena lemah lembut sikit. Macam ni. Mina pula cuba. Hari yang dinantikan. Ke garisan. Sedia. Mula. Kertas lagi. Wow. Alhamdulillah. Yeay, Alhamdulillah. Ya, kenapa? Baba tengoklah, tengok. Mari Baba tengok. Wow, hebatnya Mina. Percayalah, Mina pun. Ada apa ni? Nah, cuba Umi tengok. Baba. Ha? Ya? Saya rasa lain macam lah. Baba pun sama. Habis tu nak buat macam mana ni? Relax sayang, kita layan je dulu. Saya ada idea. Ha? Oh. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana, insya-Allah.